Cuma kain Cik Adik. Banyak kain ni hari. Sendiri punya ke? Nampak? Bubuk-bubuk cuma kain ni. Tak jawab. Cik Adik. Janganlah sombong. Kita ni bukan berjiran. Tanya pun tak jawab. Bukan main sombong lagi. Kasih tahu dengan Mak Sepana baru dia tahu. Kami action lagi dia. Pakcik, ya. Pokok ni potong kasih rendah sikit ya Pakcik. Baik. Tengok yang mana daun-daun kering, kayu-kayu kering, sampah-sampah kering, kain-kain kering. Bukan. Pakcik kumpulkan satu tempat dan pakcik bakar. Baik. Dan lagi tengok yang mana ada air takung tu pakcik timbuskan. Supaya kita tak ada nyamuk. Baru ada kebersihan. Sorry. Nasib baik break saya makan, Cik Din. Minta maaf, Cik Din. Minta maaf. Saya kurang kabut nak pergi kerja ni, Cik Din. Minta maaf, Cik Din. Apa punya orang ni? Sebab aku tak terlanggar.